A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kelas teori tajwid kita, dan seminggu sekali ya. Dan pada malam ini kita sambung lagi latihan membaca. Apabila kita baca tu kita mati, kita wakaf pada dua huruf mati. Wal fajr, contoh kalau huruf mati tu sa ya, matilah. Tapi dua huruf mati dia ada okey. Jadi kita malam ni kita masih lagi, sebab saya boleh cuma kita berlatih tu kita tahu. Saya memang payah nak tegur kalau baca semua. Kita masa lalu proses ni satu persatu. Kita tahu dah cara nak baca huruf baris lagu mana. Kita tahu dah cara untuk huruf mati. Ni huruf mati, dua kali mati pula ni huruf tu. Di hujung satu ayat tu dua huruf mati. Macam mana cara nak baca? Right. Dan kita sambung ataupun kita ulang balik. Saya rasa siapa nak baca dulu ni? Boleh lah. Ni membuka ni hak ni. Awak malam ni akak ni ya. Sebab apa? Malam ni kita perhabis hak ni, dan minggu depan kita pergi pula cara nak sebut huruf sabdu. Cara yang sebenar. Sebab huruf sabdu ni dia tak serupa. Kalau huruf tu huruf jenis syidah, dia baca lagu lain sabdu. Huruf rakhawah baca lagu lain. Huruf bainiyah baca macam lain pula, pendek sikit. Kalau huruf lin lain pula baca sabdu. Jadi benda tu kalau kita lama ni kita kata serupa berlaku. Apabila mati di huruf sabdu, macam mana cara baca? Kita tahu kaedah sebenar dulu. Orang mana kebatalan panadah, tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu pasal apa jadi gitu. Oh, di belakang tu ada kaedah dia. Tapi dah orang tu guru kita ajar nak suruh baca lagu tu betul, dia baca betul, kita ikut betul lah kita. Tapi kita nak ajar ke orang pula, tak reti nak ajar lah kita, sebab kita tak tahu macam mana asal usul. Jadi penting benda tu. Kita teori penting. Saya masa kata begini, tajwid kita biasa izhar, ikhfa, idgham, kita duk kata sama. Kita tahu apa makna idgham, tahu makna izhar. Kalau kita tahu makna senang. Okey? Baiklah, pakailah alat saya baru bagi tu, tak molek. Saya nak rakam, nak dengar macam mana rakaman kita malam ni. Supaya kalau kita tengok pula kita tahu orang baca tak, sebab akan jelas orang baca dia tubik sebutir tubik. Jadi kalau orang dengar nak belajar juga boleh perhati. Oh, kalau orang tu dia tegur lagi. Okeylah. Baik. Baca dulu dah. Jadi baru ni gerak kata dah. Ya, masuk Messi hasuk ni. Jadi ilek gambar ni. Masuk Messi. Dia nama tubik tu. Jadi gini lah. Bacalah apa ni kita, sebab baru ni masa apa baca dulu minggu lepas. Ya. Saya tak ingat. Kalau baca dulu, jangan baca waktu lah, jangan takut baca waktu dulu. Tak apa. Baca nombor 2 dah, nombor 2. Muka surat 3. Biar tak kena tahu dulu. Ulang balik kena tahu dulu kan, rugilah. Jadi nota ni dia ada 5 cara ni. Lah ni cara kalau kategori 2. Kategori kedua, hak tadi kategori yang pertama. Kategori kedua ni gabungan sifat hamas, sofir dan tabasyir. Wal as.
Kalau huruf shin, huruf tawashi, macam mana nak baca kalau tak apalah akan jumpa lah tu. Awal Huruf tawashi, huruf sofir, dia dua kali huruf hams. Sok mati, roh mati. Dia kaedah utamanya ialah katalah wal asri, wal asr. Dua mati. Sok tu sudah mati tu. Ra tu kita mati walaupun dia ada baris. Sebelum kita bubuh mati huruf yang kedua hok mati tu, kena cukup dulu sifat hok mati pertama. Jadi kalau sofi kena tubik sofi, kalau tafashi kena tubik tafashi, kalau rahawah kena tubik rahawah, kalau hamas tubik hamas. Kena cukup tu. Okay, kita belajar dah. Nak belajar huruf mati, kalau rahwah kata sin. As. Nak bunyi kita. As. Panjang kan? Kalau huruf bainiah al tidak kata al, tidak gitu pula. Tapi dia tidak suka. Kalau huruf syiddah dia tak mengalir langsung. Ab dia ada kekalah pula. Adapun kalau bertemu nak mati, nak wakaf pada dua huruf mati, huruf yang pertama mati tu kena betul-betul cukup. Wal asr. Jadi sad tu kena cukup macam kalau panjang-panjang lah. Nampak tak? Itu kena hati. Kena jangan lompat cepat sangat, gaduh sangat nak wi ke sifat yang kedua tu. Itulah kaedah tu ya. Dah hak lain kita belajar dah. Okey, cuba. Nombor 8. Nombor 8 tadi. Wal asr. Wal asr. Okey. Ra tu macam mana orang kata ra tu? Kalau nak kata wal asra, ra jadi ra ada baris. Dia gini. Dia tu yang kedua seolah-olah kalau kita baca wal asri, kata wal asri, kita nak kata gitu kan. Jangan dia bunyi baris. Wal asr gitu. Wal asr. Wal asr. Ra kena bunyi. Wal asr. Boleh. Jangan jangan tubik. Okey. Okey. Bil qist. Okey. Bil qist. Betul. Sin tu kena mengalir. Cukup je. Kita baca bismillah kan. Bismillah. Banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi apa betul? Kita huruf roh wasin tu bismillah. Yang bismillah. Supa ke? Lain kalau ngaji nampak lainnya. Kalau kata ngaji tak nampak lah lain tu. Bak lain mana? Dipanjang pendek. Bismillah. Kena bismillah. Kena tu panjang sikit. Itulah kita baca sebutin ni. Bila baca sebutin tu kita ikut cara tu lah. Berlatih. Tapi nak lekat terbayar juga. Tapi tak apa, dia tahulah kaedah dulu. Okey, baik. Bilqis yang nombor 9 pula. Baca dah ni. Baca sekali lagi ni. Sekali lagi. Bilqis. Betul. Yang kedua tu kena bunyi qalqalah. Kena bunyi kena sifat dia lah. Dia tak ada nak kata rakhawah apa tidak. Dia qalqalah yang bunyi situ. Okey. Bil hazl. Za tu macam mana? Bil hazl. Okey. Za tu apa sifat dia? Saya nak sifat dia dia bersama, dia ada sofi tu. Sofi ada. Bil hazli. Bil hazl. Okey. Ni katanya nak dia ni. Okey. Fa tak? Fa sukun. Huruf nafs. Nafs. Fa tu biar berangin sikit. Nafs. Kena cukup. Tu baru kadang-kadang keliru. Kalau kata nafs. Boleh. Ni batsh. Batsh. Kena bad. Batsh. Jadi kalau sekolah ke apa tu?
Ni sugro. Bala segera. Jadi tak boleh kata batosi gitu ya. Batoshi. Dia kalau segera lain kan. Ni kalau kubra lain. Kalau kita bahasa Ayah. batos. Itu kalau kubra kena batosi. Jangan berhenti. Kalau kubra dia kena berhenti. Bato. Ni kena setuh gitu ya. Sin mas almas. Kalau Sing almas. Ada rumah rumim. Batos bunyi angin lah, angin roh hawa sikit. Almas. Okey. Hati mati so. Almas. Ada satu dah. Ha? Satu kata. Sadu. Almas. Kalau kita kalau huruf satu lah kan ya. Yang min kena tekan. Anda suka almas. Almas. Kalau tidak satu dia jadi gitu. Yang baca biasa. Biasa ni dia kena tekan eh. Salah satu tempat yang kena nabar. Dua huruf saja. Ada sadu. Okey. Terus lagi. Ridges. Okey. Berlatih begitu. Biasa kita latih lah gitu. Okey. Okey, terus. Orang lain macam pula. Boleh. Kategori 3 pula. Dia we go to Go to. dia tekak dah. Cuba malam ni. Mana lah? Kau mana? Kanyat pala. Dia kan sebab kecil sangat dia we. Lagi konyak lah, tepek yang santai. 15 tak? 15 tak? Okey, kategori 3. Muka amal 5 wajib nama 15. al-malim lah betul. 15. Ni tajuk dia kakalah ni. Dia nak berlatih kalau kakalah pula macam mana? Al-fajr. Jin tak punya kakalah sangat tu. Al-fajr. Al-fajr. Dia kadang-kadang kita ni tersilap. Fajr. Dia tak boleh itu kalau fajr tu dia jadi macam tidak syiddah lah dah. Dia fajr gitu. Wal fajr. Huruf jim ni tak boleh bunyi. Ni bunyi. Al-fajr. Mana? Huruf jim ni tak boleh bunyi. Ni. Fajr. Tak boleh kita tak boleh angin. Fajr dia tak boleh tiba angin sebab Al-fajr. jim ke? Al-fajr. Jim dia jim huruf apa sifat dia nak tukar balik. Dia memang tak tiba angin sebab dia jin huruf jaha. Wal fajr. Tadi wal fajr. Kadang kita salah gitulah sebab tak ada orang tegur kita pun tak tahu. Fajr. Wal fajr. Al-fajr. Okey. Okey. Urut dah. Al-qadr. 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 Okey. Boleh? Nak sebut ingat gitulah kan batas sendiri. Tapi nak ayat Bis sabr. Bis sabr. Okey. Urut ba. Al-abd. Dia bakalah kurang jelas. Al-abd. Al-abd. Da kakalah. Al-abd. Okey. Ajin. Al-hajj. Okey. Dan bila-bila kalau kita mati di huruf sabdu kena tekan. Waladhdallin. Tu bagi asal kita tekan semua kata tak boleh tekan apa memang kaedah kena tekan. Dekat baluh gitu kalau kita tak tunjuk bukti ni dia tempat dia. Bila sebut al-haqqatu malqa kena tu kena tekan. Dia panggil istilah dia kena apa? Nabar. Pernah dengar nabar? Kena nabar. Dia ada beberapa tempat kita sentuh lah sekali tu. Ada beberapa tempat wajib nabar.
Mana iya. Fas. Ya an-nabru dengan abah tunda kan? Kena? Sebut an-nabru dengan abah tunda. Nabar lah. Nabru tu memang kita nabru. Nabar. Kita nabar lah istilah. Al-fas. Sebutan. Okey. Syinta. Okey. 20 dah. Al-hajj. Ha ni? 20. Al. Ta huruf ta. Okey. Al Al-fas. Al-fath. Al-fas. Ha kena bunyi dia. Al-fas. Al-fath. Al-fas. Okey. Okey. Ta. Okey. Ratb. Roto. Ratb. Jalih. Ratb. Rot tu kalau rot dia ingat dia to dengan ta lain. Di mana lain? Ratb. To dia hamas. Bukan to dia hamas. Ta dia hamas. To dia tak ada. Jadi rot tak reti. Tak boleh. Rotobi. Dia elok daripada punya angin lah. Itu jangan tengok sangat macam ihdinas siratal mustaqim. Ada kata lagu tu sebab dia nak suruh nipi. Memang betul dia kena nipi sikit. Tapi jangan jadi tukar huruf. Mustaqim tu awak tak lain tu lidah tu. Tak di langit kerah. Jadi kah dah. Langit kerah je bunyi gitu. Kalau qim tu duduk belakang. Kadang-kadang kalau tak ingat jadi tebal. Tak berapa besar salah kalau jadi besar jadi tebal. Tak tukar huruf. Ni tukar huruf. Okey. 22. Habis katalah beri orang lain pula. Alamak. Siapa nak baca? Habis boleh kami. Ni. Moga beri kata tu. Jadi ya. Buka dulu. 22. Qaul. Saya baca 4 rakaat. Okey. Khauf. Okey. Quraisy. Okey. Jadi sini bezanya dia kena panjang. Baca. Dia kan beza kena panjang. Ini dia panggil jupong huruf lin. Tadi huruf apa? Huruf lin huruf apa? Huruf wa dia lah. Huruf iya. Buat dengan ya. Maknanya bagi atas dia pun ya. Lin. Huruf lin tu. Ruling. Okey. Ini apa ni? Quraisy apa tu lepas tu? Al-ghalim. Al-qawmi. Miwau dah. Dah boleh. Al-maut. Al-maut. Dia panjang mana kita dia baca tu? Baca saya tak baca ni lah. Baca 4 rakaat. Nah, dia sebenarnya dia kaedah dia. Kaedah dia nak supong hadis sukun nak supong. Tetapi afdal dia 4 harakat sebenarnya afdal yang terbaik lah. Tapi 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Tapi ulama-ulama dia gemar kita baca cepat. As-salatu khairum minan naum. Itu maknanya 4 rakaat ni lin dengan sukun lah. Mak dia sukun dengan mak lin lah. Maklin ni maklin lah kalau kita ni maklin lah kalau tu maklin dia boleh nak supo ada le sukun lah nak supo tapi dia tak panggil ada le sukun lah sebab dia mula dengan huruf lin tu. Huruf lin tu mati tapi dia kalau ada le sukun dia tak ada kau tambah 2 pun boleh 4 pun boleh 6 pun boleh tak mana yang paling utama tapi maklin yang terpaling baik pak. Okey dengar dah tak okey. Bait. Okey. Alai. Ya, okey. Okey, orang lain pula baca ada lagi? Nak terah? Apa dia? Nak boleh? Hari. Boleh baca ni? Saya yang ni saya okey. Nak suruh orang lain tahu juga. Okey. Hari. Ni tajuk dia kan tawassul dia khawah aja. Pengaliran suara dia. Okey. Pengaliran suara tak sama tu. Tawassul lain dia khawah lain. 2 perkara tu. Kita kejuk pun. Mana ni? Amr. Jangan panjang. Amr. Dia ni huruf apa ni? Sifat dia rakhawah ke
Mim tu ada. Kadang faham dari situ. Mim tu bukan huruf rakhawah. Mim tu apa? Tawassul. Dia bunyi dia panjang sikit. Nanti saya nak suruh faham dulu. Mim ni dia huruf tawassul dia ada 5. Lam, nun, ain, mim, ra. Huruf tawassul. Maknanya pengaliran suara tu sikit ya. Ni mim masuk dalam dia. Jadi amr jadi tak jadi itu jadi rakhawah. Okey. Berarti mil betul dah mil kena ada dia lebih sikit mil okey milha bukan milh dia jaga dia bunyi ha pula milh supaya nak kata ha lah nak kata ha nak baca apa bagi ha tapi kita jangan bunyi dia bunyi bagi lagi Bunyi pedah aja. ha okey lepas tu yang 30 alf bila nak mati huruf fa kena pergi ke makhraj dia Bunyi angin saja. alf kan tutup mulut dah biar pergi ke makhraj huruf al jangan panjang sangat alf dia beza kalau al tu lain ni alf ada genyuk kan alf okey Sokh. ni Sokh tu huruf apa itu saya nak noyak tu kha huruf hawa kena panjang lah Sokh. kena panjang ni dia panjang pada huruf lam tadi Sokh. okey Apa dah? okey Dah. dah ke dah lah tak apalah dah dia bagi contoh lagu ni tak apa lagi nombor 33 Bil hazl. ambil kata dia tunggu dah tak suka dah Yang pakai tangan boleh. Dua-dua pakai tangan. boleh Boleh tak? بالعدل ha بالعدل nak lam kena perhati بالعدل bil بالعدل bil hazl بالعدل jangan lupa البلقل dah ada bukan alfi la البلقل la fi البلقل jangan fil la fi dulu dia hal lain tu dia tak ada halil lam tak ada tu la fi البلقل khul البلقل sekali lagi la fi البلقل de البلقل la fi khuld البلقل okey mana 35 بالعدل بالعدل bil بالعدل okey baik okey sekali lagi baik maka ambil nombor 1 tadi ambil bab 1 pergi ke bagi nombor ajak tu mana kata ni naik cik ni Yang mana bergerak ni? berkatang ya tak apa Tu naik. Oh tu. Kat mana ni? ini bab irja' ni ha Irja. Gini dua ni. ye Kapit. le nampak Tapi nombor satu. ha Nombor jalan. nama jalan tahu Kacik ni apa? telefon baru ni tu saya tak kerti lagi
Okey. Start masa satu balik. Ni masa satu. Irja. Irja ni. Ini Irja. tajuk irja ni. Irja ingat dah, masih ingat irja tu irja tu kalulah huruf yang kita sebelum mati tu huruf dibagi depan. Bila bagi depan memang nak sebut kha tu huruf mana-mana, kalau bagi depan kena mocong dulu. Tapi bila mati ke huruf sebab pada tu hus, jangan hus tak ada. Hus tarik pula. Hus. Jadi sin tu mati dengan keadaan mulut tidak mocong. Hus. Okey, boleh dah? Baik perhatian tu dah. Khusr. Okey. Khusr. Okey. Al-bukhl. Okey. Kaf sukun, ra sukun. Kaf sukun. Asyukr. 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 Apa hati dah? Nak bunyi molek dah tu. Mana tarik bibir, jangan ada asyukr boleh. Asyukr. Kena. Asyukr. Okey. Itu Nombor 4 dah. nombor 4. Da ni dah. Da ke za ni? Dah. Da dah. Dubur. Jadi dubur. Jadi ingat, perhati dah. Jangan dubur tak kena. Bud dalu. Kena tarik. Bud. Bila nak mati huruf mana-mana lah. Du tu memang mocong sebab bagi depan. Tapi ba tu mati. Nak sebut mati ni kena baris tidak, bibir kena duduk biasa ya. Duduk biasa sebab tu kita kena tarik tu. Dubur. Dah. Tapi kadang-kadang keliru juga nak masa minum tarik lalu. Cepat. Dubur. Sebab dia kita kata kuntum bunyi lagu tu. Kalau kuntum lain ke kuntum mana Syamil. Memang ulama kata kena baca seperti tadi lah, kena irja, kena tarik balik lidah bibir kita. Terutamanya kena tarik balik apabila huruf yang mula-mula tu bagi depan. Ni bagi contoh. Nombor 6 pula. Nombor 5 dah. Nombor 5. Al-Zikra. Ni tak ada apa-apa ni, tak dia. Az-zikr. Okey. Ni sebab bila bagi depan, bagi atas dia tak clear, tak jelas sangat. As-syahr. Okey, mana? As-sihr. Ha tu ha. As-sihr. Ha ni apa nama dia? Rakhawah dia kan? Ya 7. Misr. Jadi sad ni kita kata huruf yang sebelum kita mati, yang ngelah tu ra ni akan mati juga. Sad tu kena cukup segala sifat tu bila sad tu kita kena tahu sendiri, sengaja cakap tahu sad dia sifat dia pertama sekali dia tebah, yang kedua dia safir, yang keempat dia rakhawah, yang kelima dia hamas. Jadi gitu semua biar ada tu, seboleh-boleh lah. Jadi kena terbit angin lah. Sebab tu saya kadang-kadang tu orang masa semaya ke tak bunyi, dia bunyi mulut dah. Kata huruf orang biasa sapi seumur dia kata dalam tewah tu taklah banyak sangat sapi ada sin dengan segitu ya, dengan sok dia mungkin dia ni dia ada kerja. Iyalah, betul lah. Memang tak bagi saya. Iyalah, kalau kita cuba juga, kita belajar juga masih tak jadi, kita tak sah. Mana hak tak sah negeri ni?
kita baca tak betul. Lepas tu kita tak siap belajar. Tu tak boleh. Tapi sehingga kan kita nak semayang, kata orang baru masuk Islam kan, dia tak kerti nak baca Melayu, boleh baca bahasa Melayu, itu nak royak ke peringkat tu, tak baca tak apa lagi. Tak baca tak lagi, maknanya baca ayat lain lah, bukan petera, dia baca ayat lain boleh, tapi dia kena belajar seumur. Kalau berhenti situ dengan tak jadi salih. Tapi kita tak belajar agama tu, saya sedih juga nak suruh orang tak belajar agama. Belajar, kau belajar apa, sibuk belajar benda-benda hak tidak salah besar, rugilah. Sebenarnya baca Quran biar betul siapa su, selagi mana kita baca kita tak sempurna, tak kira salah kecil salah besar, tak boleh, dia dosa, salah besar dosa. Jadi maknanya belajar benda yang wajib bayang kata kita, fardu ain belajar ni. Kalau kita benda tu benda yang wajib lah, kata dengan semayang ke apa. Jadi kalau tak mengaji, tak belajar, dosa hari-hari dia. Kawan dosa hari-hari. Hak tak sah cerita lain pula. Hak tak sah semayang tu. Sebab ikut ulama kata tak sah semayang kalau kita tak belajar. Kalau kita belajar tak sampai lagi, tak apalah. Baik. Aku sudah pergi sikit lagi saya kecil dengan Pak Pandu. Habis ada? Okey baik. Orang perempuan lah cuba serai dua. Tak sih? Baca sikit. Nak baca ada? Tok guru dia tak ada. Tak saya baca. Tak saya tak apalah. Tak apalah. Dia orang rumah saya tak segar ke? Nanti dia bagi semangat sikit. Tak segar. Rakyat baru. Tak apalah. InsyaAllah minggu depan saya bagi cerita. Sebab minggu depan saya akan mula belajar mengajar pula mengenai dengan syiddah. Bukan syiddah ke apa dia? Tasydid. Tasydid ni sabdu lah. Dia sabdunya asal kejadiannya ialah bila huruf yang sama berjumpa, bertemu huruf yang sama, sin sama sin, kaf dengan kaf, dal dengan dal, itu samalah. Syaratnya huruf yang pertama hak serupa tadi mula-mula mati, yang kedua ada bagi atas depan kena. Okey gitu. Jadi cara nak bacanya mula-mula kita kena baca mati. Katalah iya cuma iya. Iya. So pada iya pula. Jadi kita belajar dah. Nak baca huruf mati belajar lagu mana, nak baca huruf hidup nak baca lagu mana, kita gabung ya. Dia akan jadi dengan sendiri. Dia gabung. Iya. Tapi itulah dadang kedudukan dabar tadi. Kau kata iya, dia lain. Iya, dia jadi mat. Jadi mat manalah sebab tu kena tekan. Iya. Kalau kata iya, tak ada tu bunyi i lah, mak kita kata. Tapi bukan mak situ. Kalau kita baca salah kita iya, mana lain betul dah jadi tu. Itulah cerita kalau huruf lin, huruf wa pada hati-hati. Huruf lin, huruf wa kadang-kadang kena baca sadu, kadang-kadang tak baca sadu. Sebab dia rasa pelik lah. Sebab di mana lain. Kalau kita tak buat sadu, kita baca sadu sebab ada tanda sadu. Tapi kalau orang tahu bahasa Arab, tahu tajwid, tak nampak huruf, dia tahu tu kena sadu. Hak tu tak kena sadu. Walaupun huruf uya sama ya jumpa, iya, dia ada kala tak baca sadu. Dan mana lain lah. Jadi itulah minggu depan kita akan baca pula atau berlatih pula. Saya biasa ambil 2 minggu lah untuk berlatih. Tujuan saya kita ada benda. Tajuan saya ialah supaya kita belajar gini, bila baca Quran sungguh huruf panjang, kita akan belajar ayat panjang, kita akan belajar cara nak sebut.
ada satu part pegangan. Kita ada gua ni ada tengok oh gitu lama-lama, tapi nak kita faham betul kadang-kadang makan masa. Mula-mula kita pertama kali dengar, yang kedua kita baru faham. Lepas tu lah, oh mula ke faham lagu lain, okey lah. Makan masa kadang-kadang kita kau faham dah. Dah kat tu dah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma aftah alaina bil warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.